Okey. Abang Syarif singgah sekejap ke Bandar Muazzam ni. Baru saja selesai ambil emas dengan penduduk sinilah. Okey, ada satu dia nak selesaikan masalah faraid dengan harta pusaka dia. Ni emas swasta. Lebih kurang dalam 15,000 tadi nilai semua. So dah settle bayar. Jadi Abang Syarif buatlah satu video dekat sini untuk memaklumkan juga di sini. Abang Syarif bersama dengan Kudani Jewels, kami adalah merupakan pembeli emas dan juga surat pajak nombor 1 di Malaysia. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Muazzam ni, Rompin, Mersing, mana lagi ke Pekan, sekitar sinilah. Jika ada emas patah, emas rosak, emas bengkok, emas lusuh, gold bar, silver, dinar semua, jual kepada Kudani Jewels. Kudani Jewels beli dengan harga tinggi. Tak perlu lagi susah-susah nak datang ke jumpa kami. Kami akan datang ke tempat anda pun tak ada masalah. Call saja nombor tertera di video ini untuk settlekan urusan membeli emas anda lah. Dan juga sekiranya anda ada surat pajak, sama ada surat pajak di Aranu, surat pajak konvensional ataupun surat pajak kedai Cina, jangan biarkan emas tu lupus begitu saja. Kadang-kadang jumlah pinjaman yang anda dapat bandingkan dengan emas yang lebur tu, mungkin 5 ke 6 kali ganda. Rugi kan? Jual surat pajak tu sebelum tamat tempoh. Jadi call nombor tertera di video ini. Satu Malaysia kami cover, tak ada masalah pun. Tapi untuk kawasan sini, runner-runner kami akan selesaikan urusan ini bersama anda lah. Okay? Like, share, follow lah Kudani Jewels punya social media, supaya nanti di saat kecemasan untuk tukar emas dan juga surat pajak, mudah nak cari kami. Okay? Jaga diri, perhiasi peribadi. Assalamualaikum.